Pernah tak rasa macam buntu sangat bila nak mula edit video? Jangan risau. Hari ni, kita akan kupas satu proses 7 langkah yang pro editor dengan pengalaman 20 tahun guna. Jom kita selami sama-sama. Timeline yang kosong tu kan memang satu pemandangan yang menakutkan sikit untuk mana-mana editor. Tengok berpuluh-puluh klip video, rasa macam mana nak mula ni? Percayalah, perasaan buntu tu memang normal sangat. Sebenarnya, penyelesaiannya bukan pasal plugin ajaib atau trik-trik baru. Kuncinya sangat mudah. Satu aliran kerja atau workflow yang betul-betul kemas dan sistematik. Okey, jom kita bedah siasat proses 7 langkah ni, yang saya jamin akan ubah cara anda edit video lepas ni. Okey, ini dia peta perjalanan kita. Kita akan mula dengan settings, kemudian proxies, the bigs, the smalls, picky pass, lepas tu sound and color, dan akhir sekali render. Nampak macam banyak kan? Tapi sebenarnya, ia sangat logik. Jom kita mula dari yang pertama. Macam kita nak bina rumah jugalah, asasnya kena betul-betul kukuh. Jadi, 2 langkah pertama ni, semuanya pasal persediaan. Kita nak pastikan proses editing kita nanti lancar je, tak ada sangkut-sangkut. Langkah pertama ni, iaitu settings serius. Ia sangat-sangat penting. Anggap je macam kita set GPS sebelum mulakan perjalanan jauh. Kalau dari awal dah salah set, alamatnya nanti, macam-macam masalah teknikal pelik akan muncul. Memang pening kepala. Tapi jangan risau, tak perlu pening kepala fikir banyak benda. Cuma fokus pada 2 perkara utama je. Pertama, resolusi. Nak HD biasa atau 4K yang super tajam tu? Kedua, kadar bingkai atau frame rate? Yang ni, pastikan ia sama dengan rakaman video asal anda. Kalau pak, video boleh nampak tersekat-sekat. Kita tak nak macam tu kan? Okey, pernah tak jadi macam ni? Anda dah bersemangat nak edit, tekan je play, tiba-tiba video tu bergerak macam kura-kura. Sekat-sekat, macam tengok slideshow pula. Komputer pun dah bunyi macam enjin jet nak berlepas. Kalau pernah, jangan risau, ada penyelamatnya. Memperkenalkan, media proxy. Apa benda tu? Senang je. Bayangkan ia macam draft kasar untuk lukisan. Ia sebenarnya salinan video asal kita, tapi dalam versi yang jauh lebih kecil dan ringan. Jadi, komputer kita yang semput tadi tu boleh bernafas sikit dan proses editing jadi super lancar. Jadi, inilah deal dia. Kita edit guna file yang kualiti rendah sikit untuk sementara waktu je tau, supaya semuanya laju. Dan yang paling best, jangan risau, bila kita nak render video akhir nanti, software ni pandai. Dia akan automatik tukar balik guna file asal yang kualiti tinggi tu. Hebat kan? Okey, persediaan dah selesai. Sekarang kita masuk bahagian yang paling seronok. Bahagian kreatif. Cuba bayangkan proses ni macam satu corong tahu tak? Kita mula dari yang paling besar dan luas ke atas. Lepas tu kita kecilkan fokus sikit demi sikit sampai ke butiran yang paling halus. Baik, di peringkat pertama corong ni, kita panggil the bigs. Fokus kita hanyalah pada gambaran besar. Apa maksudnya? Maksudnya, kita susun klip-klip utama tu ikut jalan cerita, betulkan apa-apa masalah yang paling ketara. Contohnya, audio tak sync ke atau framing sengit sikit. Perkara-perkara remeh yang lain, lupakan dulu. Tolak tepi. Matlamat untuk fasa the bigs ni, mudah je. Bila dah siap, video anda tu dah boleh ditonton. Maksudnya, ia belum sempurna lagi, jauh sekali. Tapi, jalan ceritanya dah ada dan orang boleh tonton dari awal sampai habis tanpa rasa pelik. Itu je. Okey, kita dah makin ke dalam corong. Sekarang masuk fasa the smalls. Kat sini kita mula trim the fat. Buang semua lemak-lemak yang tak perlu, apa-apa bahagian yang meleret, ayat yang diulang-ulang, pause yang terlalu lama, potong. Kita nak video kita jadi padat, mantap dan terus sampai ke message utama. Dan akhirnya kita sampai ke bahagian paling hujung corong, fasa picky pass. Inilah masanya untuk kita jadi super cerewet. Di sinilah kita letak perencah tambahan, spice, sentuhan peribadi yang akan buat video ni betul-betul meletup. Macam yang petikkan ni cakap, ia macam icing atas kek. Benda ni tak wajib, tapi ia yang buat kek tu nampak sedap kan? Contohnya macam tambah zoom sikit untuk bagi penekanan, letak grafik simple, atau masukkan tajuk yang gempak. Benda-benda kecil macam inilah yang bezakan video yang okey dengan video yang wow. Baiklah, kerja-kerja kreatif utama dah selesai. Struktur cerita kita dah kukuh, flow pun dah cantik. Sekarang, tiba masanya untuk kita gilap permata ni sampai betul-betul berkilat. Dan kalau bab mengilap ni, inilah masanya DaVinci Resolve betul-betul tunjuk taring. Sebab untuk bunyi dan warna, software ni bukan biasa-biasa. Dia ada macam studio khas yang terbina di dalamnya, lengkap dengan alatan power macam yang pro guna. Kita ada 2 studio utama.
Pertama, color page, di mana kita boleh main dengan warna untuk cipta mood yang kita nak. Nak nampak cinematic, nak nampak ceria, semua boleh. Lepas tu, kita ada Fairlight page. Ini pula untuk audio. Dekat sini, kita boleh bersihkan bunyi bising, tambah efek bunyi, dan yang paling penting, guna equalizer untuk pastikan setiap perkataan yang disebut jelas dan sedap didengar. Okey, kita dah hampir sangat ke garisan penamat. Video dah siap susun, dah digilap cantik-cantik. Tinggal satu langkah terakhir je lagi. Langkah terakhir ini kita panggil rendering. Kalau tak biasa dengar, senang je. Anggaplah proses editing kita tadi tu macam kita masak kek. Rendering ni pula adalah proses kita bakar kek tu. Ia akan gabungkan semua bahan, klip, audio, grafik, warna dan jadikan satu fail video yang siap, macam MP4 yang boleh kita kongsikan. Dan prosesnya jangan risau, senang sangat. Cuma perlu pergi ke page deliver, pilih je preset yang dah siap, contohnya untuk YouTube. Lepas tu, bagi nama file, letak kat mana nak simpan, klik add to render queue dan akhir sekali, tekan render all. Dah siap, boleh pergi buat kopi sementara tunggu. Jadi, selepas kita lalui semua 7 langkah teknikal ni, timbul satu soalan besar. Apa sebenarnya rahsia utama untuk menghasilkan satu suntingan yang betul-betul hebat? Rahsianya bukanlah pasal kamera paling mahal atau teknik editing paling canggih. Rahsia sebenarnya ialah dengan hanya mempercayai proses yang kita ada. Bila kita dah ada satu sistem, kita tak akan lagi buntu fikir, okey, lepas ni nak buat apa pula? Dan bila otak kita dah tak serabut fikir pasal tu, barulah kreativiti kita yang sebenar ada ruang untuk menyerlah. Jadi, percayalah pada proses ini.